Hai guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya Sumani balik. Ok guys, hari ni saya nak review sedikit satu barang berkenaan dengan kamera action untuk kamera action saya, iaitu DJI Osmo Action 4. Ok, jadi biasanya DJI Osmo Action 4 ni kita just pegang macam biasa je kalau untuk buat rakam video ke. Ok, tapi kali ni saya nak cuba pasang dekat gimbal smartphone, iaitu gimbal DJI Osmo Mobile 3. Gimbal tu memang dah lama saya beli dan jarang saya pakai. Biasa pakai kat smartphone lah, tapi sekarang dah jarang lah pakai kat smartphone. Saya cuba untuk pakai dekat kamera action. Jadi jom kita tengok unboxing dahulu dan tengok macam mana, adakah benda ni sesuai untuk kita buat dia pecah adapter untuk action camera tu dan pasang pada gimbal. Ok, ini dia. Kita buka dulu. Ok, ini dia produk daripada Sunny Life. So macam inilah kotak dia daripada China. Ok, kita nampak seal box. Ok guys, ni dia rupa barang ni. Kalau korang lihat, material daripada aluminium, dan yang ni dia punya lock screw ni plastik lah macam biasa. Ok, jadi kita tengok sini nampak, kita boleh longgarkan ni dan kita boleh adjust dia punya jarak dia tu. So sini kita nak pastikan berat action camera tu adalah seimbang lah bila kita pasang dekat gimbal nanti. Ok, nampak dia boleh buka macam ni tu dia. Ok, yang ni nanti kita adjust bila kita pasang action camera nanti. So kita pasang dulu. Ni action camera. So kita just pasang dekat sini sampai sini. Dia bersentuh sentuh dengan ni. Maksudnya kita kena buka case ni buka case ni dulu. Kemudian pasang balik ni. Dan kita pasang. Jadi macam sempit sikit lah. Ok, kita try yang lain ok, yang original DJI dia muat. Kita just pasang. Dan kita pasang kamera. Ok, make sure kalau ada case tu korang kena tanggal lah case tadi kalau tidak dia berlaga dengan bahagian tepi ni. Dia adjust dia punya tegak dia tu, bagi cun-cun. Alright. Ok, macam ni kejadian dia. Ok, sekarang kita pasang dekat gimbal. Ok, so kalau kita lihat kat sini dia ada stiker kamera kat atas kan. Maksudnya kalau kita letak smartphone, kamera kat atas ni lah. So jadi action camera ni dekat atas lah. Ok, kita letak dekat sini.
nampak dia bersentuh dengan ni. Kita pakai juga ni sebenarnya. Okay, kita cuba on Saya rasa tak stabil ni. Nampak dia sangkut berat. Berat tak seimbang. Ok, kita on dulu. Kita cuba buka ni. Dekat nampak macam seimbang. Kita apa? Try on. Berat. Terlalu berat. Nampak? Dia tak boleh. Ataupun macam ni. Ok, try macam ni. Ok. Tak boleh guys. Dia terlalu berat saya rasa. Nampak? Tak boleh. Dia tak mampu. Ni dah menyala dah ni. Okay, dah menyala. Nampak? Dia tak boleh. Nah, support lah. Apa ni? Action camera ni dengan adapter ni. Kalau kita pasang kat smartphone okay, ni kamera. Ni label apa ni? Phone camera direction. Sini. Nampak? Kita on. Nampak? Okey, tak masalah. Okey. Jadi benda ni berat. Berat dan dia panjang. Nampak? Memang khas untuk berat macam berat smartphone je lah gimbal ni Kalau kita pakai yang ni, nampak? Memang dia tak sesuai lah. On Okay guys, projek kali ni gagal. Nampak? Dia panjang sangat. Kan? Dia panjang sangat. Kalau smartphone ni tengok, saya smartphone pun macam ni. Itu lebih sikit lah. Ni nampak, ni smartphone kan. Itu yang ni lebih sikit. Kita cubalah. Kita cuba. Saya pun tak tahu nak cuba macam mana dah. Sebab ni dah tak boleh buat apa-apa tau. Ini kita boleh ajar kat sini, tapi dia berat. Sebab dia terlebih kat sini dengan ada benda dia lagi, tak boleh lah. Ok guys, jadi korang dah tengok tadi saya cuba pasang dekat gimbal ni. Memang tak boleh. Ok, barang ni mungkin sebab dia panjang. Nampak? Tadi saya dah compare dengan smartphone kan. Ada terlebih sikit. Nampak? Ok, terlebih lebih kurang 1.5 cm. Nampak yang tepi ni kan. Jadi bila pasang kat gimbal, dia tersekat lah. Alright. So itu saja video untuk kali ni. Mungkin akan datang saya akan dapatkan yang lain. Kita tengok macam mana.